Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So, hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So, kita kembali dalam Chemical Series dan kita akan continue dengan nomenclature practices untuk cycloalkanes. Jadi, untuk soalan 1A, name the following compound according to the IUPAC nomenclature. Jadi, kalau kamu tengok, ring yang paling compact dengan dia punya aliphatic carbon chain, yang dia punya cyclic carbon chain itu mempunyai carbon yang paling banyak lah, which is 6 carbon. Jadi dia akan menjadi dia punya main chain. So ini akan menjadi dia punya main chain. Okay, dan kamu kena buat penomboran yang paling sesuai. So kamu boleh start 1, 2, 3, 4, 5, 6, ataupun you boleh start 1 kat sini. So kita akan start 1 dekat sini sebab kita ada 2 substituent. Jadi dia akan menjadi nombor yang lebih rendah lah. 1 dengan 4. 1 dengan 4. Kalau kamu pilih sini nombor 1, nanti sini akan jadi nombor 4. Jadi 1, 4, 4. Jadi that's why kita pilih nombor 1 dekat sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia adalah cyclohexane. So nombor 1 ini ada ethyl, CH2, CH3, dan kamu ada juga methyl dekat nombor 1 dan juga dekat nombor 4. Jadi dia akan jadi 1,4 dimethyl cyclohexane. Okey. Untuk B, okey, kamu ada cyclopentane. So ini ada 5 carbon, jadi dia adalah cyclopentane. So dia ada satu sahaja substituent. So 1, 2, 3. So dia dekat tengah-tengah. Jadi dia adalah isopropyl cyclopentane. Untuk yang ada satu substituent, kamu tak payah letak satu isopropyl. Ini tak payah. Sebab saya dah bagi tahu dekat sesi yang sebelumnya, nombor 1 ini tak diperlukan kalau sekiranya ada satu sahaja substituent present. And then seterusnya untuk soalan C, kamu ada 1, 2, 3. So ini adalah cyclopropane. And then bila kamu nak buat penomboran, kamu kena fikir nak bagi nombor 1 dekat sini ke nombor 1 dekat sini. Jadi kalau kamu tengok dekat bahagian sini adalah ethyl, yang ini pula adalah methyl. Okay, so dia huruf E, jadi kita kena bagi nombor 1 dekat dia. So 1, 2, 3. So you akan dapat 1 ethyl, 2 methyl cyclopropane. Okay, dan seterusnya untuk D pula. Okay, so kat sini ada 2 situasi. Yang paling besar kamu dah tahu dah, dia adalah yang alkane tadi, cycloalkane. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia adalah cycloheptane. Cuma ni dari segi penomboran, kita kena bagi nombor 1 dekat sini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab kalau kamu bagi nombor 1, nombor 2, nombor 4, nombor 6, 1, 2, 4, 1 plus 2 plus 4 plus 6, kamu akan ada total dia adalah sebanyak 13. Okay, tetapi kalau kamu follow yang warna hitam tu, contohnya daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yang warna hitam tu 1, 3, 4, 6. Kamu akan dapat total dia adalah sebanyak 14. Okay, so kamu akan pilih yang warna merah disebabkan dia ada lowest number possible. So 1, 2, and then 4 dan juga 6. Okay, so kamu boleh cubalah. Mungkin kamu letak nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi at last yang paling rendah ni adalah yang warna merah kat sini. Okay, so kamu akan dapat cycloheptane. And then kamu kena susun ikut alphabetical order. B adalah bromo, and then ini pula adalah iodo, and then seterusnya ini adalah methyl, M, and then 1, 2, 3 adalah propyl. Jadi kamu susunlah B, I, M dan juga P. Ini alphabetical order. Lepas tu nombor 4, bromo ni dipegang oleh nombor 4, iodo nombor 2, and then methyl nombor 6. Okay, and then propyl nombor 1.
Okay, so you akan dapat 4 bromo 2 iodo 6 methyl 1 propyl cycloheptane. And then seterusnya untuk nomenclature practice nombor 2, kamu kena draw the structure for the following alkene. So you ada 1 chloro 3 ethyl 4 methyl cyclohexane. Jadi paling senang kamu buat dahulu cyclohexane. Okay, and then carbon yang pertama, okay, kalau saya lukis begini, ini adalah nombor 1 chloro. Nombor 2, nombor 3, nombor 3 kamu ada ethyl, kamu ada CH2 CH3. Nombor 4 kamu ada methyl CH3. Jadi nak lukis secara begini pun boleh, yang ini pun boleh, tak jadi masalah. Asal dia adalah reflect, dia hanyalah sebagai mirror image sahaja. And then nombor B, kamu kena lukis 1 cyclobutyl 1,4 dimethyl cyclohexane. So cyclohexane masih 6 carbon. Lepas tu dekat nombor 1, contohnya lah sini nombor 1, kamu akan ada cyclobutyl. So dia masih dalam ring 4 carbon. And then kamu ada methyl CH3. Dan then dekat nombor 4 kamu ada CH3 balik. Okay, so tak kisahlah, yang sini boleh, sini pun boleh. And then nombor 3, nomenclature practices. Draw the structure of 1 methyl 1 cyclohexyl ethane. And then explain why the given name is wrong and suggest the correct name. So mula-mula sekali kamu kena lukis yang ini dahulu, structure yang diberi. Okay, so dia kata ethane. Ethane kan ada 2 carbon kan, jadi CH2 CH3. And then dekat carbon yang pertama kamu ada cyclohexyl. Okay, kamu ada cyclohexyl, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dekat carbon yang pertama pula kamu ada lagi satu adalah methyl CH3 kat sini. Okay, so draw the structure of 1 methyl 1 cyclohexyl ethane and explain why the given name is wrong and suggest the correct name. So kalau kamu perhatikan dekat sini, nama yang dibagi ni adalah salah. Okay, yang ini dia tak boleh jadi parent sebab dia ada 2 carbon. Ini adalah 6 carbon. So bila ini lagi besar, ini yang akan jadi parent name. So sepatutnya dia akan jadi cyclohexane. And then kalau kamu perhatikan, dia ada CH, dia ada CH3, dia ada CH3. So ini sebenarnya akan jadi isopropyl. Okay, so nama sepatutnya adalah isopropyl cyclohexane. So the longest carbon chain is 6 carbon in a ring structure. Therefore, the parent name should be cyclohexane, and this is the actual name. Alright, so itu dia sahaja untuk nomenclature practices untuk cycloalkane. So saya harap kamu ada cuba sendiri dan kamu boleh check jawapannya dengan video yang saya berikan lah. Alright, so itu sahaja untuk sesi pada kali ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye.